Bayangkan Eropah abad ke-7, benua yang gelap dilanda perang. Sementara di timur, dunia Islam bersinar dengan ilmu dan keadilan. Dari gurun Syam, gelombang kebangkitan itu bergerak menyeberangi Afrika Utara hingga ke tebing Selat Gibraltar. Tahun 711 Masihi, seorang panglima bernama Tariq Ibn Ziyad, anak berketurunan Amazigh, memandang ke arah tanah yang belum dijajaki, Iberia. Hari ini dikenali sebagai Spanyol dan Portugal. Dia memimpin sekitar 12,000 tentera Muslim menyeberangi selat sempit itu, meninggalkan jejak yang akan mengubah sejarah Eropah selama lebih 7 abad. Catatan sejarawan Maghribi Al-Maqqari, abad ke-17, menyebut bahawa Tariq membakar kapal agar tiada jalan undur. Namun, sumber lebih awal seperti Akhbar Majmu'ah tidak menyebutnya. Kisah itu barangkali mitos, tapi semangatnya benar. Mereka datang untuk berjuang, bukan berundur. Pasukan Tariq bertembung dengan tentera Kristian Visigoth di Guadalete, selatan Spanyol. Raja Roderick gugur dan dalam beberapa bulan, kota-kota Iberia satu demi satu tunduk. Toledo, Seville, Granada. Kejayaan ini bukan semata-mata kerana pedang, tetapi kerana ketidakadilan kerajaan Visigoth sendiri. Golongan Yahudi dan petani yang ditindas melihat Muslim sebagai pembebas. Menurut sarjana Philip K. Hitti dalam History of the Arabs, penaklukan ini lebih bersifat transformasi sosial daripada penaklukan militer. Islam membawa sistem pentadbiran dan perundangan yang lebih teratur, berasaskan ilmu dan keadilan. Dari Afrika Utara, Panglima Musa Ibn Nusair menyusul dengan lebih ramai tentera, membantu menstabilkan wilayah baru ini. Menjelang tahun 720 Masehi, hampir seluruh Iberia berada di bawah pemerintahan Islam dan dikenali sebagai Al-Andalus. Selepas kejatuhan Umayyah di Damsyik 750 Masihi, seorang putera muda bernama Abdul Rahman ibnu Muawiyah melarikan diri, menyelamatkan diri dari pembunuhan Abbasiyah. Beliau menyeberangi Maghribi dan akhirnya tiba di Andalusia pada 756 Masihi, lalu menyatukan puak-puak Arab dan Berber yang berselisih. Di Cordoba, beliau menubuhkan Emirat Umayyah Andalusia, bebas daripada Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Sejarawan Roger Collins menyebut Abdul Rahman Setetu sebagai the Falcon of Quraisy who forged a new caliphate in exile. Masjid Cordoba mula dibina pada tahun 785 Masihi dengan tiang-tiang marmer dan lengkungan merah putih yang kemudiannya menjadi ikon seni Islam di Eropah. Emirat ini menjadi simbol kestabilan dan toleransi. Umat Islam, Kristian Mozarab dan Yahudi hidup di bawah pelindungan pemerintahan yang sama dengan status berbeza, tapi hak yang dijamin melalui piagam aman, konzimmah. Tahun 929 Masihi, cucu cicit Abdul Rahman I, iaitu Abdul Rahman III, mengisytiharkan diri sebagai Khalifah Cordoba. Beliau menyatukan seluruh Andalusia, mengukuhkan pertahanan dan menjadikan Cordoba sebagai kota terkaya di Eropah. Sumber Arab menyebut lebih 70 perpustakaan awam, 300 mandi awam dan 700 masjid di Cordoba. Angka yang walau mungkin berlebihan menurut sejarawan moden, tetap mencerminkan kegemilangan peradaban itu. Anaknya Al-Hafakam kedua mewarisi takhta pada 961 Masihi dan menjadi pelindung ilmu. Perpustakaan dirajanya dilaporkan menyimpan lebih 400,000 naskah. Sumber lain, Levi Provençal 1950 menyatakan sekurang-kurangnya ratusan ribu karya telah disalin oleh jurutulis Cordoba. Antara ilmuwan teragung ketika itu, Abu Al-Qasim Al-Zahrawi Al-Bukasis, pakar bedah yang menulis kitab Al-Tasrif, karya perubatan bergambar terawal di dunia. Abbas Ibnu Firnas, sarjana yang melakukan eksperimen terbang di Cordoba sekitar abad ke-9, lebih awal daripada Leonardo da Vinci. Al-Idrisi kemudian lahir di Ceuta, mewarisi tradisi ilmu Andalusia
dan menghasilkan peta dunia yang menjadi rujukan hingga kini. Andalusia pada ketika ini adalah jambatan antara timur dan barat, menyatukan ilmu Yunani, India dan Arab di bawah satu bumbung peradaban. Kota-kota Andalusia bukan sahaja pusat ilmu, tetapi juga melahirkan budaya hidup bersama. Di Cordoba, Granada dan Toledo, para ilmuwan Muslim, Kristian dan Yahudi sering berbincang tentang falsafah, astronomi dan perubatan. Sejarawan Amerika Maria Rosa Menocal menyebut era ini sebagai the ornament of the world, masa di mana ilmu dan toleransi menjadi perhiasan utama Andalusia. Namun beberapa sarjana moden menegaskan bahawa konvivensia atau koeksistensi itu bukan selalu damai. Ia turun naik bergantung kepada raja yang memerintah. Tetapi fakta sejarah tetap menunjukkan bahawa Andalusia adalah antara masyarakat paling terbuka pada zamannya. Di pasar-pasar Cordoba, kita boleh temui tukang emas Yahudi, penyair Arab dan paderi Mozarab berbicara dalam bahasa yang bercampur, Arab, Latin dan Romans. Inilah Eropah abad pertengahan yang bernafas dalam bahasa Islam. Namun, seperti semua tamadun, zaman emas tidak kekal. Selepas kewafatan Al-Hakam kedua pada 976 Masihi, perebutan kuasa melanda Cordoba. Jeneral bernama Al-Mansur Ibnu Abi Amir mengambil alih kuasa sebagai hajib atau penjaga istana dan menggunakan kuasa ketenteraan untuk menyerang kerajaan Kristian Utara. Kejayaan militernya menjaga maruah Andalusia sementara waktu. Tetapi, selepas kematiannya, negara itu berpecah. Antara tahun 1009 hingga 1031 Masihi, perang sivil berlaku, mengakhiri Khalifah Cordoba dan melahirkan puluhan kerajaan kecil yang dikenali sebagai taifas. Perpecahan ini nampak seperti hal politik biasa, tetapi ia menjadi pintu kepada malapetaka yang lebih besar. Di utara, kerajaan Kristian Kastil, Aragon dan Leon mula mengatur strategi balas, sebuah gerakan yang kelak dikenali sebagai Reconquista. Di penghujung abad ke-11, bayang kejatuhan sudah terlihat di ufuk Andalusia. Dari utara, salib mula mara. Dari dalam, ego raja-raja taifas memecahkan kekuatan Islam sendiri. Namun warisan ilmu dan seni yang telah dibina selama 3 abad tidak padam begitu saja. Ia terus mengalir ke universiti Eropah, menjadi benih kepada Renaissance. Tetapi kisah Andalusia belum tamat. Sebuah kerajaan terakhir akan muncul. Granada, permata terakhir Islam di Eropah. Bagaimana ia bertahan selama 2 abad lagi di tengah dunia yang semakin memusuhi Islam? Nantikan jawapannya dalam bahagian 2, Kejatuhan dan Warisan Andalusia.